Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Saya Muiz Aziz. 7 perkara yang buat kau rasa tak pernah cukup tanpa kau sedar. Bulan lepas aku berjaya capai satu goal yang aku dah kejar hampir 2 tahun. Kau nak tahu apa benda first dalam fikiran aku? Okay, now what next? Bukan I did it, bukan celebration. Aku automatic terus nak lompat ke target seterusnya. Dan masa tu aku terfikir dan aku baru sedar yang aku sebenarnya tengah terperangkap dalam satu kitaran. Satu cycle of never feeling enough. Satu kitaran yang aku rasa tak pernah rasa cukup. Dalam video ni aku nak share kenapa perasaan ni sangat normal, sangat biasa untuk kita, dan apa yang sebenarnya berlaku dari sudut psikologi, dan 7 perkara yang secara senyap-senyap buat kita rasa macam ni. Benda yang kita rasa normal tapi secara perlahan dia macam menghakis diri kita. Let's jom. Kita achieve more than ever tapi kita rasa fulfill less than ever. Kerja menunjukkan walaupun zaman sekarang kita ada lebih kekayaan, lebih pendidikan dan lebih peluang berbanding generasi sebelum kita, kadar anxiety dan depression meningkat lebih daripada 3 kali ganda dalam tempoh sedekad kebelakangan ni. Kau rasa kenapa? Sebab kita terperangkap dalam apa yang orang psikologi panggil hedonic treadmill. Secara ringkasnya bermaksud tak kira berapa banyak kita capai, expectation kita akan sentiasa meningkat. Jadi ia buat kita rasa kita tak pernah capai satu level yang kita betul-betul rasa cukup. Apa sebenarnya yang buatkan kita terus terperangkap ke atas treadmill ni? Timeline comparison. Yang pertamanya adalah kita selalu ukur hidup kita dengan timeline orang lain. By umur 25, aku patut ada ni. By umur 30, aku sepatutnya dah macam ni. Masalahnya timeline ni dia tak semestinya tepat macam tu. Dia dibentuk oleh expectation social sekeliling kita. Yang lagi bahaya bila kita bandingkan chapter 3 kita dengan chapter 20 orang lain. Aku ingat masa aku umur 27, dan aku tengok member aku dia dah pegang jawatan senior punya level dan aku masih lagi kat mid level. Masa tu aku rasa aku fail. Tapi apa yang aku ignore pada masa tu adalah sebahagian daripada mereka ni dia orang dah kerja dari umur 22 tahun. Aku umur 25 aku baru start kerja sebab aku sambung belajar. Jadi of course timeline kita orang ni berbeza. So untuk situasi macam ni, apa quick fix yang kau boleh buat adalah kau tentukan milestone hidup kau sendiri berdasarkan di mana kau bermula, bukan di mana orang lain berada. Kau akan hidup based on timeline kau sendiri. Poin kedua adalah moving goalpost syndrome. Yang kedua, kita sentiasa move the goalpost. Once I get this job, bila aku dapat kerja ni aku akan happy. Tapi bila dah dapat kerja tu, kau cakap bila aku get promotion aku akan happy. Tapi bila kau dah dapat promotion tu, kau cakap bila kau dapat 5 figures punya gaji kau akan, dan seterusnya. Kau boleh nampak pattern dia kan. Kajian berkaitan dengan goal setting ni dia menunjukkan kepuasan daripada achievement hanya bertahan selama 2 ke 3 hari saja. Lepas tu brain chemistry kita, otak kita akan kembali ke baseline level dan kita akan mula mencari benda yang seterusnya. Ini sebenarnya sihat dan normal kalau kau ada keseimbangan. Tapi bila kau tak pernah pause untuk kau appreciate apa yang kau dah dapat, apa yang kau dah ada, kau sebenarnya hidup dalam keadaan yang kau tak pernah puas. So quick fix yang kau boleh buat adalah kau raikan kejayaan kau sekurang-kurangnya dalam tempoh 24 jam sebelum kau bergerak ke goal yang seterusnya. Poin ketiga adalah input overload. Yang ketiga adalah lebihan maklumat dan lebihan expectation. Setiap hari kita dibanjiri dengan media sosial yang ajar kita cara kita hidup, expectation daripada ibu bapa, milestone kawan-kawan yang duk share dekat dalam social media, standard masyarakat kita dan juga content self-help. Ahli psikologi panggil benda ni sebagai decision fatigue. Tapi ia sebenarnya juga adalah expectation fatigue. Bila input dah terlalu banyak, kita jadi confused, kita jadi keliru. Suara siapa yang kita patut ikut? Goal mana yang lagi penting? Apa yang kita nak versus apa yang orang expect kita nak? So untuk quick fix part ni, kau buat audit bulanan untuk diri kau sendiri. Apa yang kau boleh buat adalah kau senaraikan semua goal yang kau tengah kejar dan kau tanya diri kau dengan jujur, ini target aku atau target orang lain untuk aku? Poin keempat adalah all or nothing thinking. So yang keempat adalah cara fikir hitam dan putih, black and white, all or nothing. Sama ada berjaya atau gagal,
Sama ada body kita perfect ataupun tak okey. Sama ada kita produktif atau kita malas. Yes or no je soalan dia kan. Kajian menunjukkan perfectionism ni meningkat sebanyak 33% di kalangan orang muda, di kalangan anak-anak muda sejak daripada tahun 1980-an, dan ia sangat berkait dengan anxiety dan depression. So aku sendiri pun pernah struggle dengan benda ni. Aku set goal aku nak publish setiap minggu, dan bila aku miss 1 minggu, bila aku miss 2 minggu, aku terus fikir aku gagal. So buat apa aku nak continue? Itu adalah all or nothing punya thinking, dan ia sangat-sangat toxic. Quick fix yang kau boleh buat adalah biasakan diri kau dengan cara fikir ia dah cukup baik. 80% siap tu lebih baik daripada 0% perfection. Poin kelima adalah achievement equals to worth. Kelima, dan ini yang paling besar sekali, adalah kita kaitkan self-worth kita dengan achievement. Maksudnya bila kita achieve, kita rasa diri kita berharga, dan bila kita achieve, kita rasa diri kita tak berguna. Ini bahaya sebab ia buat nilai diri kita itu bersyarat. Aku berharga kalau aku dapat promotion ni. Aku cukup bagus kalau orang lain puji aku. Aku berjaya kalau aku berjaya capai nombor-nombor sekian-sekian. Hakikatnya, nilai kita sebagai manusia ni tak patut bergantung kepada prestasi kita. Kajian tentang self-compassion menunjukkan orang yang berlembut dengan diri sendiri, tak kira gagal ataupun berjaya, sebenarnya mereka ni perform lebih baik dalam jangka masa panjang. Sebab mereka tak paralyzed, mereka tak stuck, dan mereka tak takut untuk rasa gagal. So, apa quick fix yang kau boleh buat adalah kau kena bezakan dua ayat ni. I didn't achieve the goal, aku tak capai sasaran aku, dan I'm a failure, aku seorang yang gagal. Nampak sama tapi maknanya sangat berbeza. Poin ke-6, no celebration of small wins. Kita hanya raikan kejayaan yang besar je. Promotion, ya, kita celebrate. Naik gaji, yes, kita pun celebrate. Kita pergi makan kat luar. Tapi macam mana pula dengan kita hadir konsisten selama 30 hari? Kita berani make a difficult conversation. Kita pilih untuk kita rehat bila kita rasa kita perlu. Dan kita belajar satu skill yang baru. Dan semua ni adalah kemenangan-kemenangan kecil yang kita under appreciate. Kajian menunjukkan yang kita meraihkan small wins kita, otak kita akan riliskan dopamin yang sebenarnya bantu untuk kita terus progress setiap hari. Tapi kita selalu skip benda ni. Sebab tu dalam kebanyakan hari kita rasa macam kita tak progress. So quick fix yang kau boleh buat adalah setiap minggu kau tulis 3 small win, 3 kejayaan kecil yang kau capai minggu ni. Yang ketujuh adalah never asking. Am I okay right now? Yang terakhir ni adalah kita jarang check in diri kita sendiri. Kita sentiasa fokus kepada future. When I get there, I'll be happy. Bila saya sampai ke destinasi yang saya nak capai tu, saya akan rasa gembira. Aku buat silap ni bertahun-tahun. Aku asyik kejar. Aku tak ingat bila kali terakhir aku benar-benar rasa tenang dengan apa yang aku ada sekarang. Masa tu, aku tahu ada satu yang broken, ada satu yang tak kena dengan cara aku jalani hidup aku. Dan quick fix yang aku buat pada masa tu adalah aku buat daily check-in. Tak kisah pagi atau malam, aku akan tanya diri aku, how am I really feeling today? Dan aku akan tandakan apa perasaan aku pada hari tu. Aku just mark down apa perasaan aku hari tu. Aku rasa happy, aku rasa sedih, aku rasa stress, aku rasa kecewa. Aku just note down so that aku sedar apa keadaan aku. Cita-cita tu dia baik, growth itu sangat penting. Tapi kalau kau sentiasa berlari dan kau tak pernah rasa kau sampai ke destinasi, itu bukan ambition, itu sebenarnya adalah anxiety. Mungkin masalahnya bukan kau buat tak cukup baik, tapi mungkin masalahnya kau tak pernah berhenti cukup lama untuk buat kau sedar yang kau sebenarnya dah cukup sekarang. Cuba kau try hidup sehari dengan mindset macam ni, kau tengok apa perubahan dalam hidup kau. Kalau mana-mana daripada 7 benda ni kena dengan hidup kau, kau boleh tinggal komen dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk lebih lagi konten yang macam ni daripada aku. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.